Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom Mama nak sharekan resipi kuih kaswi sesuai untuk berbuka puasa. Antara resipinya, Mama perlukan 1 cawan gula merah, 1 cawan gula pasir dan 1 cawan air. Korang boleh masak sampai larut sehingga air tu mendidih. Okey, dalam bekas lain, masukkan 2 cawan tepung gandum, 1/2 cawan tepung ubi ataupun tepung tapioka dan 2 sudu air kapur. Kemudian, korang boleh masukkan air gula yang korang masak tadi. Make sure korang kena tapis tau, takut keladak dia masuk sekali. Dan bolehlah korang masukkan 3 cawan air dan sedikit garam. Dan kacau-kacau sehingga sebati. Lepas tu sediakan tempat untuk kita kukus tu. Make sure korang kena letak minyak tau, supaya dia tidak melekat. Dan akhir sekali korang boleh tuangkan ke dalam acuan. Tapi make sure korang kena tapis dulu tau. Macam Mama buat 2 acuan kan. Acuan kecil dengan acuan besar. Untuk kelapa parut tu korang kena kukus. Korang letak sedikit garam tau, jangan lupa. Dan korang boleh kukuskan kuih kaswi tu selama 50 ataupun 60 minit. Make sure bila dah masak tu biarkan beberapa minit dengan penutup terbuka sikit biar atas tu kering. Dan lepas tu korang bolehlah balutkan dia dengan kelapa yang kita kukus tadi. Tara, inilah hasilnya, sangat sesuai untuk juada berbuka puasa. Korang jangan lupa tau share resipi Mama dan try. Bye bye.